Hari ni Bella lapar and Bella rasa Bella nak makan western punya makanan. Bella tahu kat mana nak pergi. Kita pergi Bere. Jom. Ada 3 makanan kat depan Bella tapi Bella nampak burger dulu. Ambil burger terus. Burger ni macam mengancam je. Ini adalah Thai. Allah, melekat pula dekat ni. Thai chicken burger. Dia letak chicken Thai dalam tu. Ada cheese. Ada dia letak 2 ketul Thai dalam tu. Besarlah Thai dia. Tak boleh angkat sekali. Yes. Ni dia. Besar muka Bella. Lebih besar ke sama tak tahu. Alright. Macam mana nak makan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Korang tengok orang tu, jus dalam ayam dia tu rasa macam makan burger yang ayam KFC punya tu, tapi sedap lagi lah. Ayam dia ni, yang luar ni crispy, tu yang sedap. Bella tak suka makan burger sangat, tapi bila ada patty yang macam ni, ini yang buat Bella tak nak berhenti makan. Tak payah sos pun yang penting. Makan ni je dah cukup. Kalau korang peminat fries, jangan lupa makan fries sekali. Tapi banyak lagi makanan Bella kena makan. Tolak dulu. Next up, full beef pizza. Full beef pizza. Ini dah tutup muka dah. Bella suka pizza macam ni sebab dia tak muak dan dia nipis. Alah, sehelai letak sini lah. Alright, macam ni rupa pizza dia. Nipis, I like. And instead of letak banyak-banyak sos, dia letak mayonnaise atas ni. Ada isi daging, ada pepperoni, beef. Ada apa lagi, makan lah. Pizza macam ni Bella suka sebab tak ada sayur sangat. Isi daging banyak. Roti dia nipis, tak muak. Crunchy kat ujung-ujung ni. That crunch yang kita nak. Korang boleh pilih tau. Kalau korang bosan makan beef pepperoni ni, ada isi-isi daging dekat sini. Bella suka kedai ni sebab dia tak kedekut daging dia banyak-banyak. Burger ayam banyak daging, ni pun daging banyak. Lobster pun banyak juga tu. Okay, kita try lobster lah. Last but not least, pasta with lobster. Lobster dia kita simpan untuk last. Save the best for last katanya. Kita makan pasta dia dulu. Macam mana nak makan pasta? Cucuk dan pusing. Macam tak jadi je. Okey, tak apa. Pasta dia ada cili padi. Cili padi ke ni? Jangan mainkan perasaan Bella. Tak, bukan cili padi. Okey, ni pasta dia. Nampak warna pasta dia ni macam guna tomato punya sos tau. Tomato base punya sos lah. Tapi pasta dia rasa lain daripada yang lain sebab ada ni buat apa ni? Tak, daun ni buat bagi bau dia jadi lain. Daun ni lah. Daun ni lah. Bella tak boleh lah. Bella nampak lobster dia kena try lah.
Tarik sikit isi lobster dia macam ni. Besar isi lobster dia. Mulut pun kena besar lah untuk makan. Isi lobster yang padat campur pula dengan pasta. Korang kena try sendiri. Bila dah tak tahu dah nak cakap macam mana kat korang untuk korang datang dan try. Yang bestnya, ini pun isi penuh. There's a abstract world where he was gone. Oh, the prince was at the bar, breaking hearts. Zaz. Ni peanut butter Nutella. Boleh nampak Nutella dia bagi satu scoop atas tu. Whipped cream, kacang and Nutella. Nutella pula. Peanut butter. Bella suka peanut butter. Ini memang best sebab dia pekat. And angkat sikit Nutella untuk korang. Tak kedekut Nutella, bagus. Minum dengan peanut butter. That's what you are, that's what I thought. Oh, you fucked up. If you ever get the chance, never take a chance on that. Ni tak boleh share. Ni untuk seorang punya. Tak boleh share. Bye-bye. Harga untuk Thai chicken burger RM20. Itu korang kena try. Itu yang crispy gila punya. And then Bella makan pulled beef pizza. Harga dia RM32. And last but not least, pasta dengan lobster. Itu mahal sikit sebab ada lobster. Harga dia RM70. And air dia semua starting price dalam RM12. Yang Bella minum Nutella peanut butter tadi tu, yang sedap gila tu, itu RM12. So korang jangan lupa datang beres.